3. Kebarangkalian seorang murid tingkatan 5 melanjutkan pelajaran lepas tamat persekolahan ialah 0.85. Dalam satu sampel yang terdiri daripada 8 orang murid. So, ada 8 orang murid. 8 orang murid. Cari kebarangkalian bahawa semua murid melanjutkan pelajaran. So, ada berapa orang ni? N kita sama dengan 8. Kebarangkalian sambung adalah 0.85. Okay, dia kena hati-hati. Sebab kadang soalan dia kata melanjutkan 0.85. Tapi dia minta yang tak melanjutkan. So, aku kena careful lah. So, ni match. Dia kata ni 0.85 melanjutkan. Soalan memang nak yang melanjutkan. So, match lah ni. Okay. So, boleh guna 0.85. Dia kata kalau semua murid. Bila semua murid? Maksudnya berapa orang? 8 orang lah, betul. Bila 8 orang? Okay, gantikan formula lah. So, PX sama dengan R. Formula dia NCR, PR, QN tolak R. Okay, nampak tak? Bila P sama dengan 0.5, Q sama dengan 1 tolak 0.85, dapat 0.15. Nah, ni yang nak ganti dalam formula P, Q dengan N. Okay, dia akan sama dengan N dia berapa? N dia 8 orang. So, 8 C. Okay, berapa orang? 8. Okay, P dia adalah 0.85. Okay, kuasa apa? Ambil kuasa yang bawah ni. Tanduk dia. 0.8. Okay, 0.8. Ya Allah. 0.8. So, Q dia adalah 0.15. Kuasa apa? 8 tolak 8 dapat 0. Alamak, tak payah buat kurungan. Dapat 0. Okay. Nah, sama dengan kalau tengok ni 8C8 ni 0. Ni sebenarnya 8C8 dapat 1. Kuasa 0 pun dapat 1. So awak tekan 0.85 kuasa 8 pun dah cukup. 0.85 kuasa 8. So dapat 0.27249 kan. Bila bunda 0.2725. 0.2725. Okay. B. Dia kata kurang daripada 3 orang murid melanjutkan pelajaran. So, dia kurang daripada 3. 3 termasuk tak? Tak. Bila kurang maksudnya sampai 2. So, dia boleh jadi sama juga. Mungkin seorang, mungkin tak ada orang langsung. Mungkin seorang dan mungkin 2 orang. Bila ada kemungkinan ni, kita tambah. Okay. So, gantikan dalam formula. Kalau kosong, dia akan jadi berapa? 8C0. So, dia akan jadi 8C0. P dia 0.85 kuasa 0. Lepas tu, dia akan jadi Q dia 0.15. 8 tolak 0, 8. Tambah dengan 8C1. Nampak tak? Seorang, so 1 lah. Okay, 8C1. P dia 0.85 kuasa 1. Dia akan jadi 0.15 kuasa 0.15 kuasa 8 tolak 1, 7. Okay, next 8C2. Nampak tak? 2. So, bawah ni pun 2. 0.85 kuasa 2. 0.15 kuasa 0 ke? 8 tolak 2, 6. Sama dengan, okay. 8C0 1. 8C8 pun 1. Kalau 8C1, dia akan dapat beg 8. So ni 1. Yang ni, kalau tekan kalkulator dapat 8. Senang awak nak ganti nanti. So, kuasa 0 pun 1 lah. So, ganti dalam kalkulator. So, dia akan jadi 0.15. Okay, 0.15 kuasa 8. Tambah dengan, okay, 8C1 dah 1 kan, dah 8 kan. So, 8 darab dengan 0.85 kuasa 1. Kuasa 1 actually tak tulis. Sebab tak tulis kuasa tu maksudnya kuasa 1 lah. Darab 0.15 kuasa 7. Okay. Tambah dengan 8C2 darab dengan 0.85 kuasa 2 darab dengan 0.15 kuasa 6. Kuasa 6.
So tekan kalkulator kita dapat 2.423 darab 10 kuasa negatif 4. Ambil alis 4 angka bererti lah. So belakang ni 2.4230 kan, 31. So kita boleh berhenti 1 tu, tak payah bunda naik, so dia akan jadi 2.423. So 2.423 darab 10 kuasa negatif 4.